Kubur arwah NURLYSAHIRAH sudah diletakkan. Tali pengadang. Ini puncanya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kubur arwah Nurli Sahirah sudah diletakkan tali pengadang oleh keluarganya. Sebabnya ada segelintir yang datang ziarah membuat perkara pelik. Ambil tanah kubur masuk dalam poket, ada juga sapu pada muka anaklah. Dari FB Ahmad Nazrul memaklumkan petang tadi, tali pengadang telah siap dipasang di sekitar kubur Nurli. Tali ini dipasang sendiri oleh ahli keluarga Nurli. Tidak dibenarkan sesiapa sahaja melintasi tali pengadang ini. Pihak pejabat agama daerah Besut akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang melakukan sebarang perbuatan yang tidak sepatutnya di kawasan kubur ini. Rondaan malam juga akan dilakukan dari masa ke semasa. Harap maklum, dalam setiap kejadian, Allah mengajar kita sesuatu untuk kita belajar dan terus mengenalnya. Bukan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan perbuatan merugikan diri sendiri di akhirat kelak. Letaklah tauhid di hati kita dengan keteguhan iman. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat.